Satu charging case earbud ni dia ada 2 pasang earbud tau. Serius unik gang. So guys, ini dia earbud daripada TV3C, which is 2-in-1 ear clip earbud and semi in-ear earbud. Nama udah panjang dah. Yang uniknya adalah earbud ni dia ada 2 pasang earbud untuk satu charging case. Yang mana satu adalah jenis in-ear punya style and lagi satu yang jenis open ear. Tapi yang paling penting dia punya design. Korang tengok, aku tak pernah lagi jumpa sebuah earbud dengan design macam ni. Bahagian luar dia yang korang nampak bulat ni sebenarnya dia diperbuat daripada besi. Solid man. And dia siap boleh pusing-pusing lagi, nampak? And dekat belakang pula ada port Type-C untuk charging. Serius aku cakap dia punya design sangat-sangatlah unik. Untuk yang jenis in-ear ni, dia ada AI noise cancellation, yang mana dia boleh kurangkan 90% sound daripada luar. And serius, memang sangat-sangatlah ringan. Kau nampak aku pakai? Sebab berat dia hanyalah 2.8 gram sahaja untuk in-ear macam ni dan juga untuk open ear. And untuk bateri pula, dia boleh tahan sampai 140 jam bateri dengan casing dia ni. So kalau korang tengah guna, tiba-tiba sepasang earbud korang dah habis bateri, korang charge dulu and pakai yang sepasang lagi tu. Bijak juga. And dia juga waterproof, which is IPX4. So setakat berpeluh, hujan renyah-renyah itu okey lagi lah. So guys, kalau korang nak tukar selera kan, dapatkan yang ni sebiji. Macam biasa, kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.